Di India. Tengok sampah-sampah nampak. Sampah warga asing pun buang suka-suka hati je sampah nampak. Kalau warga negara puntung rokok dicari je. Ni dia sampah semua. Nampak? Sampah. Warga asing. Tengok. Sampah. Nampak? Sampah. Semak. Sampah nampak? Nampak? Sampah. Ni dia. Tak payahlah undang-undang buang sampah ni gagal. Betul-betul gagal. Nampak? Rumah sampah nampak? Sampah-sampah. Warga asing pun banyak lah. Yang cakap lah, tamu cakap lah parti ke apa saya tak tahulah, itu urusan diorang lah. Tapi ni kita tumpu pada sampah nampak. Sampah semua. Nampak? Mana ada minta sedekah ni. Yang cakap lah. Berlambak minta sedekah. Nampak? Semua minta sedekah nampak. Nampak? Ni. Semua minta sedekah. Nampak? Berpuluh-puluh orang. Nampak? Aduh, letih lah. Malaysia ni dah letih. Undang-undang buang sampah pun hancur. Boleh bagi warga negara ditangkap ni. Nampak? 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 Dia minta sedekah berlambak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.